Padahal cara kita yang salah. Ilmu asas ni tuan-puan, ramai lagi masyarakat kita yang belum tahu. Sebab tu bila saya ajak orang simpan emas, saya akan beritahu simpan emas guna duit lebihan. Berapa duit lebihan? Duit lebihan ni yang tuan-puan tak nak guna dalam waktu terdekat. Contohnya tuan-puan ada RM500 je dan tuan-puan simpan RM500 tu kepada bentuk emas. RM500 tu anything can happen. Tiba-tiba kereta rosak, nak guna RM500 tu. Jadi duit RM500 tu tak sesuai untuk simpan emas. Orang simpan emas ni tuan-puan, mereka gunakan duit lebihan, duit yang tak nak guna dalam waktu terdekat. Barulah mereka akan rasa tenang dan tak gelisah. Sebab apa tuan-puan? Kalau nak jual, harga belum naik lagi. Tak jual, tak ada duit. So dia akan jadi satu masalah yang kita beranggapan tak sesuai untuk kita simpan emas. Padahal cara kita yang salah. Jadi nasihat saya, pastikan sebelum tuan-puan simpan emas, guna duit lebihan. Guna duit lebihan. Kalau tuan-puan faham ilmu asas ni, memang tuan-puan akan simpan emas dengan hati yang tenang. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.